Merah. Ha. Aku ada satu kereta Ha? yang daripada dulu. Okey, daripada dulu lagi. Kalau aku rasa bila perempuan tu pakai kereta tu, dia memang nampak super comel. Tahu Mas? Ada kat sini? Kau rasa kita apa? Kau teka kita apa? Kalau kat sini ada Ah. Kancil ada. Ah. Ivo ada. Tak cukup comel. Ni. Ni, kau tengok ni. Ni. Ini dia kereta dia. Kenari bos. Kenari. Kenari. Ini bukan kenari. Habis tu? Ini dia panggil Nissan Cube. Nissan? Nissan Cube. Nissan Cube. Di antara sebuah kereta yang pada akulah. Kalau perempuan pakai ni nampak cute. Ya ke bos? Ya. Walaupun dia warna putih standard plain macam ni, kalau perempuan pakai je dia automatic cute. Nissan Cube. Dia punya keunikan ni kereta ni, pertama sekali dia punya design cermin. Dia bentuk apa ni? Betul cube. Bentuk apa? Bukan cube lah, dia macam nice lah. Yang pertama, yang kedua, kau tengok dia punya belakang dia. Nampak? Cermin dia sambung, Mat. Lah? Cermin dia sambung, nampak? Lah? Nampak? Nampak? Sambungan cermin dia kan? Ini di antara pada akulah. Kalau perempuan pakai kereta ni, dia nampak cute. Dia kena pakai lah? Tak payah. Tak payah. Saya cantik. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Kalau kau pakai kereta ni, tiba-tiba tak berapa nak cute sangat. Dia merosakkan aku punya pandangan mata. Tapi tengok ni, di antara sebuah kereta Nissan Cube yang pada aku sangat cantik kalau kita pakai untuk harian. Cuma model ni dia tak banyak lah kat Malaysia. Ya? Ada tapi tak banyak. Harga dia around dalam 40 lebih, 30 lebih macam tu. Tak mahal sangat kan? Tapi best kan? Unik kan? CC dia 1.4 auto. Auto. Boleh saya beli satu? Nice kan? Nissan Cube.